Dalam seminggu, wife saya akan masak untuk 5 hari. Lagi 2 hari tu saya bagi cuti. Cuti daripada kerja-kerja dapur. Biasanya saya akan bawa makan dekat luar. Kalau malas nak keluar, kita order daripada GrabFood je. Dekat apps GrabFood tadi saya dah nampak pasal set combo. GrabFood tengah buat combo jimat dan juga ada buy one free one. Untuk satu order ni kita boleh stack 3 promo sekali. Bolehlah beli untuk breakfast, lunch dengan dinner untuk esok. Jom kita order. Rasanya macam nak makan kiochon lah hari ni. Huyo, dekat kiochon pun ada buy one free one. Order set combo honey tambah steam rice satu. Untuk yang free one pun saya ambil set combo juga, mix dengan soy. Kalau korang pun nak order juga, cari restoran yang ada combo buy one free one. Lepas tu tengok restoran tu ada tag hot deal ataupun tak. Tekan create group order. Ajak wife, kawan, jiran join order juga. Group order ni boleh dapat ekstra 15% diskaun. Ini harga sebelum apply promo. Ini harga sesudah promo. Untuk makanan banyak ni total saving adalah RM30.15. Kalau korang pun yang jenis bagi isteri cuti 2 hari seminggu, jangan lupa gunakan semua voucher ni dalam apps GrabFood. Dapat cover untuk breakfast, lunch, dinner, mojimat, hot deals, group order. Pilih makanan yang korang nak sekarang dekat GrabFood.